Assalamualaikum dan selamat datang pada video kami pada kali ini. Sebelum itu, saya Adik Adriana dan saya Zahir Zakwan dan anda sedang menonton podcast Bisik-Bisik Sharks. Okey, jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan pasukan STEM Racing SMK Sultan Hajar Kasum, iaitu Prime Centrix. Okey, jadi sebelum kita nak menjelajah atau kita nak borak lebih jauh, saksikan dulu video yang kami sediakan. Untuk pengetahuan penonton sekalian, Sharks merupakan sekolah cemerlang dalam core curriculum. Sharks telah diberi gelaran kluster kerana cemerlang dalam pertandingan robotik, F1 e-School dan rugby. F1 e-School ini telah bertukar nama pada tahun 2024 kepada STEM Racing untuk menonjolkan fokus utama program iaitu pendidikan STEM sejajar dengan perkembangan semasa dalam bidang ini. Secara dasarnya, STEM Racing ini merupakan pertandingan mereka bentuk model kereta Formula 1. Selain itu, model tersebut akan dilombakan di atas trak sepanjang 20 meter yang disediakan. Pada masa yang sama, kepantasan dan model itu sendiri akan dinilai oleh juri yang profesional. Reka bentuk yang terbaik dan melepasi garisan menjadi salah satu faktor kemenangan sesebuah pasukan. Semasa proses menyiapkan model kereta, peserta juga mestilah menyiapkan portfolio, membuat pasaran, menjalinkan hubungan dengan agensi tertentu dan sebagainya. Secara rekod, Sharks telah menyertai dan menghantar peserta bermula tahun 2012. Sepanjang perjalanan ini, pasukan Sharks telah banyak membanggakan sekolah dan negara ke peringkat antarabangsa. Bermula pada tahun 2013, itu adalah pertama kali Sharks menghantar pasukan ke peringkat antarabangsa. Selepas itu, diikuti pada tahun 2016 di Austin, 2018 di Singapura dan 2019 di Abu Dhabi serta 2020 secara dalam talian di United Kingdom. Okey, jadi hai, Assalamualaikum, apa khabar? Kelas indek macam ni, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, boleh perkenalkan diri masing-masing dulu. Okey, nama saya Awani Khalisha. Saya memegang jawatan sebagai ketua pasukan dan juga graphic designer. And nama saya Sufi Kisina and saya memegang jawatan sebagai resource manager. Okey. Saya Aisyah sebagai design engineer. Okey, jadi kita dah kenal semua-semua ni, dah makan ke belum? Dah. Dah, okey. Jadi kita tahu jugalah, penonton di luar sana nak tahu apa maksud di sebalik Prime Centrix tu sendiri. Boleh ceritakan macam mana dapat perkataan Prime Centrix? Okey. So Prime Centrix ni dia sebenarnya adalah dua gabungan perkataan lah. Okey, so untuk Prime, Prime ni membawa maksud zaman kegemilangan ataupun top tier. Okay, dan untuk Centrix pula dia adalah gabungan kepada 4 perkataan iaitu synthesis, matrix, synergy and also teknik. Okay, so ketika empat perkataan ni membawa maksud kerjasama, cara untuk beradaptasi dengan dunia sains, reka bentuk and also cara kita buat reka bentuk itu sendiri. Yeah. Jadi dia gabungan antara perkataan lah. Yes. Perkataan. Yes. Dapat idea pada mana tu buat perkataan macam tu? Sebenarnya- Bantuan guru ke apa ke? Okey, sebenarnya memang daripada bantuan Cikgu Hasfah lah, sebab Cikgu Hasfah kan the one who lead semua kan. So semuanya daripada dia, ilham semua daripada dia. Okey, faham. So next, boleh tak bagi tahu apa kelebihan dan keistimewaan yang ada dalam tim Prime Centrix? Okay, so kalau kita cakap pasal kelebihan tim, saya yakin semua tim yang join STEM Racing ni ada kelebihannya masing-masing. Tapi untuk tim kami, saya rasa kami punya kelebihan adalah cikgu kami punya experience. Sebab seperti yang kita tahu, Cikgu Hasfah ni iaitu cikgu kami yang tolong membimbing kami dalam pertandingan STEM Racing ni, dia dah lama join pertandingan ni. Sejak 2011 lagi kan. Ya. Jadi dia dah memang expert and dia dah memang handal dah dalam bidang. Ya. Jadi dia dah tahu macam mana nak menghasilkan reka bentuk kereta yang lain daripada yang lain, efficient and also accurate lah mengikut pertandingan punya kehendak. So
So dia punya idea tu lebih ke depan, lebih maju, and kita kadang-kadang kita tak boleh fikir, oh macam ni pun boleh. Betul, macam lain daripada lain lah dia punya idea tu. Soal kreatif lah. Ya, sebab dia dah tahu macam mana nak pastikan kelajuan kereta tu lebih laju daripada kereta lain, and dia dah tahu macam mana nak bagi kereta tu laju and ringan, dan juga macam mereka bentuk dia sesuai untuk pertandingan nila. So dia punya ringkasnya, kelebihan kita orang adalah cikgu kami punya experience. Okay, faham. Jadi daripada pengalaman macam bahas soal lah yang menjadikan mengikut pricing tricks lebih unik daripada yang lain. Okay, tadi Sofia ada sebut pasal penjudian kan, nak kereta ringan tapi nak laju. Jadi macam mana sebenarnya kalau di kendaraan bangsa tu juri-juri nak nilai apa dalam pertandingan Apa sebenarnya specification ni kalau kita nak menang dalam competition? Apa yang dia nilai? So dalam pertandingan ni actually banyak benda yang dinilai, banyak benda yang boleh menjadi faktor untuk kemenangan sesebuah tim tu. Antaranya macam big display kita orang punya presentation, kita orang punya team identity, banyak lagi. Tapi untuk kami tekankan kita orang punya time reaction, and also kita orang punya team punya kerjasama antara satu sama lain. Macam time reaction tu kita orang tekankan sebab itu menjadi faktor yang paling besar and markah dia paling tinggi dalam pertandingan tu. So kita orang memang pilih member yang memang time reaction dia tu paling orang cakap paling cekap lah. Cakap main angkat saja. Ya, Sebab tajam lah kan, macam dia kena perhatikan, macam dia kena tekan. So itu kalau kita dah dapat paling tinggi tu pun dah boleh besar dah kemungkinan dia untuk menang. And lagi satu, kita orang punya kerjasama antara tim tu, kenapa saya tekankan adalah sebab sepanjang pertandingan tu berlangsung, juri-juri tu dia memang akan tengok kita orang punya kerjasama. Kalau dia tengok satu tim tu 3 member yang datang, so 3 member tu kena buat kerja. Kalau dia Maksudnya nampak, juri memang akan pantau korang lah. Yes. From the beginning to the end. walaupun kita tengok dia macam tak buat apa-apa, tapi dia sebenarnya catat, dia sebenarnya tengok. Ya. So kalau dia tengok, oh ada seorang tak buat kerja, tolak markah. So macam bahaya lah kat situ kan. So memang kami tekankan. So Jadi time reaction pun main peranan yang besar jugalah untuk capai kemenangan tim korang ni kan. Time reaction tu pun sebenarnya bukan nak tengok cekap je. Kalau kita cekap tapi kereta tu tak laju pun macam tak ada function juga kan. So dalam antara korang 3 orang, siapa rasa akan jadi yang akan tekan time reaction? Saya rasa Aish. Sebab Aish dia memang cekap. Okay, faham. Okay, faham. So, untuk next questions, okay. So, macam mana kamu semua nak pastikan kereta yang kamu pertandingkan tu mematuhi aspek peraturan pertandingan kan? Sebab macam kereta kita tu kita kena ada yang macam bentuk ni sikit. Ada kriteria yang kena tepat. Kalau kita lebih sikit, saya mesti kita kena disqualified kan? Ya, betul. Kita kena ikut regulation. So, apa? Macam mana kamu semua memastikan mematuhi Kereta tu. kan? Okay, untuk betul-betul tu kita orang kena kaji tentang rules and regulation dia supaya kami punya reka bentuk tu memang accurate lah dengan yang diorang nak tu. Then after kami dah betul-betul dah faham, dah kaji semua tu, barulah kami mula untuk mereka bentuk dengan bantuan Cikgu Asfar and pihak daripada UMPSA. Okay. Aish, tadi ada sebut pasal UMPSA. Maksudnya dapat sponsorship dari UMPSA ke macam mana? Something like that lah. Sebenarnya UMPSA ni adalah partnership. Okay? Dia tolong kami. Kerjasama. Kerjasama. Macam mana korang boleh dapat partnership dengan UMPSA? Okay, first of all, cara dia mestilah kita kena approach dulu lah. So, saya guna konsep ROI. So, ROI ni basically return of investment. Kita bagi apa yang kita dapat. Okay, so kalau saya, macam cara saya nak approach UMPSA,
pertama sekali approach diorang melalui media sosial, or maybe korang contact je nombor yang ada dekat diorang punya website ya. Dan also cara dia jumpa terus dengan UMPSA punya tu, bagi surat and everything. So nanti diorang dah set temu janji apa semua, ceritakanlah apa kelebihan ada dalam team, apa yang mereka akan dapat, apa exposure mereka akan dapat. So bila mereka dah tahu mereka nak bekerjasama, so waktu tu kita boleh jalinkan lah kerjasama antara mereka. Okay, buat proposal lah. Ya, buat proposal. Betul. Kira okey lah korang dah ada macam soft skills dalam presentation Ya, dekat klien. betul. Kita boleh nampak ada umur muda macam ni pun dah boleh ada soft skills untuk kita buat presentation, untuk kita present something apa yang kita nak bawa ke klien tu. Betul. So antara UMPSA ni korang collab antara yang boleh bersyarah ke, student ke, macam mana? Okay, kalau untuk UMPSA ni antara students and also pensyarah diorang. Okay, waktu pernah ada pergi UMPSA sendiri ke nak buat Pernah, kami pernah pergi UMPSA baru je untuk belajar tentang reka bentuk 3D printing, lepas tu strength and stress, and also cara untuk buat design, and also something. So maksudnya you guys go to their faculty lah. Ya. Kita tengok sendiri, hands on sendiri buat Betul. macam mana. Memang korang buat sendiri 3D printing tu? Yes. So student dah memang guide lah from A to Z. Ya. So macam it's a good collaboration juga lah kan, sebab student UMPSA tolong. Lagipun UMPSA pun kan antara university engineering juga kan, so memang kita match kalau kita nak collab ni. Betul, dia memang top lah diorang kat sana. Okay. Talking about engineering kan, korang rasa kenapa engineering ni penting, especially dalam pricing trade sendiri lah? Saya rasa engineering ni memang penting dalam pertandingan ni, sebab kita nak buat satu reka bentuk kereta tu. Kalau contoh kan, ada satu bentuk kereta tu dia tak sesuai dalam untuk kelajuan kereta tu, so dia akan melambatkan kereta tu tau. Macam kita tengok balik regulations dalam pertandingan ni, ada dalam regulations tu cakap kalau ada reka bentuk ataupun ada bentuk-bentuk yang useless untuk pertandingan tu, hanya untuk bagi cantik kereta ke, hanya untuk bagi macam nampak lebih comel ke, dia akan tolak markah juga. Maksudnya setiap bahagian kereta yang korang dah reka tu maksudnya ada sebab. fungsi dia sendiri? Yes. It's not about decoration? Yes. I Dia tak see. tengok cantik ke, dia tengok ni apa, ni kenapa ada kat sini. So lagi satu, kita punya reka bentuk kereta tu, kita kalau macam banyak sangat, dia macam berat sangat, nanti dia punya drag tu pun akan jadi lebih tinggi, and dia boleh menyebabkan kereta tu lebih lambat. So kita punya engineering punya thinking tu kena buat lah. Dia main kanan lah. Ya. Dan so korang semua nak kena buat bentuk kereta ni, ada ambil inspirasi daripada mana-mana bentuk? Ataupun macam mana dapat daripada cikgu ke macam mana? Macam mana buat bentuk? Okay, sebenarnya bentuk tu separuh daripada bentuk tu of course daripada cikgu, sebab cikgu yang guide kita orang kan. Tapi separuh lagi tu sebenarnya kita orang ambil inspirasi daripada Japan punya train, bullet train. Nama dia Hiroshima ke? Sorry. Naik train tu kan? Ya. Shinkansen tu dia punya muncung tu dia tajam. Tirus. So bila muncung tirus, kereta tu akan bergerak laju. Okay. Dia cut through udara. Ya. Dia tak macam pihak udara. Kalau macam contoh, reka bentuk kereta api tu dia petak kat depan, nanti macam susah lah kat udara tu kan. Macam udara tu akan dia Rintangan lah. So it's all about physics. Fizik. Semua related fizik. Even tu korang tak belajar fizik lagi kan? betul. Jadi benda tu saya rasa sangat bermanfaat sebab saya fahamkan memang adik-adik semua ni tingkatan 3 kan? Ya betul. So jadi benda tu sebenarnya satu pengalaman yang baru. Early exposure. Betul. Bagus. Jadi kita dah tahu macam mana dari segi penguatan tu, kita tanya lah. International. Betul, national. Paling kita nak tunggu national ni je lah. So national ni dia buat pada bulan 3 tahun depan. Okay. So dengan masa yang tersisa ni kita orang tengah buat preparation lah untuk ready untuk bertanding.
Okay, national tahun depan tu di mana? Nak tahu juga mana tahu ada fly somewhere overseas across country ke? For national ni kita orang kat Melaka je, tapi insyaAllah kalau dapat pergi international tu terbang lah kan. Terbang ke mana tu? Itu saya tak pasti lagi. Ya. InsyaAllah kita dapat international lah ya. Amin. Okay, jadi dalam masa yang tersisa ni, apa preparation pricing tricks? Persediaan antara kamu semua dengan Dari segi, cikgu apa yang Okay, untuk saya sendiri, first of all mestilah kena buat portfolio kan. Portfolio tu wajib. Okay, selepas itu saya juga buat content. Saya buat jalinan kerjasama antara tim-tim lain ataupun klub-klub lain kat sekolah saya, sebab kami ada buat perkhidmatan 3D printing di mana kita boleh print keychain, print design semua kan. Lepas tu nanti kita akan jual. So dia akan bagi income lah dekat kami punya team kan. So ni siapa yang akan tampung dana korang untuk pergi mana-mana? Betul. Competition lah. Yes. So korang independent mesti. Ya. Macam dia ada mention tadi portfolio. So portfolio tu pun dia pun banyak juga markah dalam pertandingan tu. So setakat sekarang ni kita orang buat portfolio, kita orang research apa sumber yang macam tepat untuk menghasilkan portfolio yang terbaik. So bila kita orang dah siap portfolio tu, kita orang akan pergi ke universiti mana? UKM ya. UKM. So Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. yes. Wow. Nanti diorang akan tengok portfolio kita orang dan diorang akan betulkan apa yang tak tepat. So kat situ kita orang dah ada macam Plus point. yes. Okay, jadi dengan semua persediaan yang korang buat pricing tricks buat ni, apalah kita nak tanya harapan pricing tricks untuk Sharks. National final. Yes, betul. Okay. Okay, so as a team leader, semestinya kita nak yang terbaik kan untuk tim kita, and also perasaan takut ni dengan teruja ni lumrah manusia. Everyone akan rasa benda yang sama. So apa harapan saya, mestilah saya nak bawa balik kemenangan. Okay, at least kalau tak dapat nombor 1 pun nombor 2 lah, 1 atau 2 saja. Tapi tetap naik podium lah yang paling penting. Ya, yang tetap naik podium. Okay. Janji. Jangan jadi mana? Okay, so ni saya nak mengulangi balik lah kemenangan tim-tim sebelum ni. Ya betul, kita tengok banyak dalam podium. Ya, betul. Kita dalam pergi ke Macam dah tradisi lah Ya. sekolah kita dapat naik podium. Betul. Kita janji. Okay. tahun ni kalau boleh pilih negara mana nak pergi pricing tricks sampai mana? Wah, soalan ni yang paling saya suka. Okay. So kalau saya lah, kalau boleh nak pergi US ataupun UK. Tapi kalau macam dia berikan peluang, Switzerland ataupun Ireland lah. I see. Tapi tak apa, kita nampak harapan Betul. usaha pricing tricks tu besar. Bukan kumpulan calang-calang Ah, awas di luar sana. Awas pada yang menonton. Okay. Okay, jadi Rasanya- semoga pricing tricks berjaya untuk ke masa hadapan, untuk ke pertandingan yang akan datang. National finals dan juga international nanti. InsyaAllah. Mungkin nanti kita nampak muka ni dekat Switzerland. Mungkin muka Sufi dan muka Ais kita nantikan, kita doakan sama-sama lah ya untuk pricing tricks kita. Okay, ya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk podcast kita pada kali ini. Jadi kita tutuplah podcast kita iaitu Bisik-bisik. Shots. See you next time. Bye.